welcome back to our channel. Syabila Channel. Vicious. So hari ni saya live, saya buat video dengan suami saya. Sebab sebelum ni saya buat semua dia kerja. So kita hari ni hari apa? Hari Ahad. Hari Minggu. So kita akan sebenarnya kita nak betul-betul kosongkan semua benda. Kita akan tinggalkan berapa je lagi. Sebab ni hari ni berapa hari bulan? Hari ni dah 11 hari bulan. Berapa minggu? So lagi berapa 2 minggu lagi, 2 minggu lebih lagi lah. Guys. Sebab kita orang nak kosongkan lah. Sebab kita akan pindah. Sebab hari ni mostly benda berat kita nak buat. Sebab kita tak tahu lagi next week ada apa, kita tak tahu kan. Ada kenduri ke apa, betul tak? So minggu ni kita tak ada apa-apa. Jadi kita dah mindset kita dah cakap okay, hari ni kita buat kerja berat. Macam kita akan wrap almari apa semua. So korang kena tengok lah time lapse kita orang buat packing apa semua ni. So korang stay tune saja. Okay, jom korang tengok time lapse kita orang. So benda pertama yang kita orang akan buat, okay, kalau korang tengok kat depan ni, kita dah settlekan, kita keluarkan barang-barang yang kita nak wrap, nak masuk kotak dah. So macam contoh kita akan tinggalkan berapa barang bah? Kita macam cawan macam 2 atau 3. Lepas tu pinggan pun dah 2 atau 3. Betul. Lepas tu macam periuk nasi dengan periuk yang tu kita tinggal 2 lah. Sebenarnya semua nak simpan dah. Sebab betul. Kita orang pun masak sikit tak pun ni sangat kan. Sebab tak banyak nak pakai untuk ni, supaya kita orang senang nak bawa pergi ke sana nanti. Lepas tu satu lagi macam saya kalau ada order pun saya akan cuba minimalkan apa barang-barang yang saya nak pakai. Mungkin kita akan macam satu period tu memang kita buat khas untuk berapa orang macam tu. So sekarang ni pun order pun tak banyak sebab order sekarang dah habis dah masa jamuan apa semua kan. So ini mungkin yang simple order saja. So kita tengok macam mana korang tengok dulu lah. So ni kita orang nak keluarkan semua barang-barang. Yang plastik ni kita tak payah wrap lah. Yang kaca-kaca ni kita akan wrap menggunakan surat khabar. Sebab kerja-kerja pindah ni saya dah biasa dah. Saya dah biasa dah. Ini yang nanti masuk kat dalam. Ini sebenarnya cawan camping tau ni. So, kita orang suka pergi camping tapi beberapa bulan kita tak pergi dah kan. Belum lagi lah sebab busy dengan persiapan untuk kita orang berpindah. Lepas tu nak dekat dengan puasa lagi, lepas tu dengan raya lagi. So dengan kerja kita orang lagi guys. So kita orang kena packkan masa tu, kita kena pakai masa tu dengan ni lah benda-benda yang patutnya lah, benda yang penting dulu. Lepas tu lepas kita nak settle baru kita orang akan pergi camping. Korang stay tune, kita orang punya video akan datang. Je guys, kalau korang nak pindah kan, korang cari macam surat khabar macam ni. Lepas tu korang balut je. Lepas tu letak dalam, bawa je lah, pakai je lah. Nanti korang boleh balut-balut, lepas tu masuk kotak. So kalau saya sarankan korang jangan guna kotak yang besar. Lepas tu okay, ini untuk senang kita tulis. Ni apa? Masking tape. Masking tape ni guys, kalau korang nak pindah, korang beli je. Sebabnya senang, sebab kita boleh tulis atas tu. Kadang-kadang kotak kan kita tak nampak, dia ni macam highlighter lah. Nanti saya letak dekat bawah masking tape. Korang boleh beli kat Shopee ke. Masking tape ni kita letak supaya kita tahu kat mana apa benda barang ni. Kadang-kadang kalau kita guna kita tulis kat atas ni, kadang-kadang
takut bercampur kan. Dia terus tulis tau dekat sini. Ayang, tarik tak? Nak tunjuk diorang. Sini tarik. Okay, turunkan ke bawah. Je, Fajar korang dah letak kan. Ni untuk cawan. Tulis je cawan. Cawan dapur. So nanti bila nanti nak angkat, korang dah tahu dah benda ni kat mana. Kat dapur, ruang tamu. Kalau ni cawan. Cawan ni memang kat dapur lah. Saya akan letak kat dapur. Belakang ni, meja belakang ni saya tak pasti lah saya akan bawa ataupun mak saya nak pakai. Tapi meja ni, kalau saya ambil, saya tak akan letak cawan dah dekat sini. Saya mungkin kat sini akan letak semua pinggan-pinggan saya. So bila orang nak makan ke apa, kita keluar pinggan dari situ lah. Macam tu. Alright, so ini saya settle satu kotak cawan. Saya tak boleh nak buat lagi banyak sebabnya kita tak ada lagi kotak ni. Kotak kecil ni tak ada. So kita akan teruskan dengan wrap almari. Okay. Ni kawasan wrap almari kita. So kawasan ni lapang sebenarnya. So benda yang kita nak buang adalah benda meja ni lah. Meja ni kita akan buang. Sambung. Ni nak pakai tak lagi? Pakai je lah. Pakai Tak je nak buang. Buang je lah. Nak buang. Ni nak pakai lagi tak ni? Itu tak boleh untuk Florentine. Banyak Allah. Tak boleh untuk Florentine. Ni. Itu yang kecil buang je lah, dah lama. So bila kita orang pindah, memang kena dikata banyak benda. Korang tengok yang ni menarik kan? Ni menarik tak? Yang tepi lah. Sabarlah. Ni menarik kan? Nampak tak? Ni saya buat sendiri tau dengan husband saya. Kita orang tak tahu macam mana nak simpan hanger banyak-banyak. Hanger kena banyak sebabnya kadang-kadang ada kita nak gosok-gosok kita. So yang ni saya simpan. Saya buat sendiri guys. Ini kena keluarkan. Nanti kadang dia lupa nak macam nak keluarkan, nak kena ubah lagi 10 kali. Dan kalau nak pindah rumah, korang kena wrap pakai yang ni. Yang ni kan saya beli dekat Rakan. Harga murah dia, RM17 something macam tu. Tapi saya akan letak juga, beli dekat Shopee, mungkin lagi murah. Okay. Sapu sini. Tapi pegang situ je sebab Itu saya pegang. Yelah pegang ni pun. Saya pegang. Saya tak buat apa-apa. Saya tak faham motif saya pegang. Siapa nak ambil kita orang, harga murah je, RM11,500. Okey dah. Ambil tu. Mana? Gunting. Aduh. Okey. Mas. Tolak ni ke dalam. Ayo jom. Lemah lah abang ni, lemah. Nampak abang punya tak cantik. Abang punya cantik tau. Tengok bukit otak ni. Nampak yang saya punya tegang. Tegang hello. Saya tengok elok. Yang penting semua kena tutup. Tegang hello. Yang penting semua tutup, Mak. Sudahlah kau. Mak, tutup semua. Tengok saya punya lagi cantik. Pagi-pagi dah start gelap. Cara roman panggung tak tetap. Family challenge sampai komod. Muka penuh tepung janji, konten meletop. Ayah kuat makan, ibu kuat bebel. Anak gelap ke semua steady rebel. Jiwa real life, tak pura-pura. Kalau tengah drama pun tetap mesra. Sabarlah channel Bisyo. Kalau tak kita mati rindu bro. Like, comment, share, and follow. Sebab di cinta kita satu dunia nak tahu.